bunuh tamak. Sebab tamak adalah salah satu musuh paling besar dalam trading. Betul kan? Tamak ni adalah salah satu benda yang paling berbahaya. Ubat tamak ialah target. Ada satu kawan saya trade, dia target 5,000 sebulan. Minggu ke-3 dia dah dapat 5,000 tu dah. Masa tu market volatile, ada entry, target dia dah sampai, masuk trade, rugi 2,000. So target ni adalah ubat untuk tamak. Anda baru trade, mungkin anda nak set target 10% daripada 10,000 tu. Target 10% maknanya RM1,000 untung. Kalau dah 1,000 aku stop dulu. Yang penting bukan banyak point sangat, banyak lot. Tahun pertama apa yang kita nak buat ialah kita try bulan pertama sampailah katakan bulan ke-12. 10%. Kita nak latih diri sendiri supaya konsisten. Nombor 2, kita boleh buang kita punya sifat tamak tu. Yang ini memang bonus sangat-sangat lah. Kalau boleh buang sifat tamak, maknanya dapat 1,000 dah cukup. Walaupun 20 hari trade, hari pertama tu dah dapat 40 point. Dan nombor 3, kalau kita boleh buat 10% sebulan selama 1 tahun, kita dah balik modal. Yang itu je nombor 1 yang kita nak capai untuk tahun pertama. Kita dah keluar 10,000, lepas tu mungkin kita ada keluar duit kelas lain. Kita nak balik modal dulu.